Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan 1 ingin membentangkan pensterelan alat salur. Maksud pensterelan ialah proses membunuh atau menghapuskan semua mikroorganisma seperti bakteria, virus dan kulat pada alatan dandanan rambut supaya selamat digunakan. Tujuan pensterelan menggalakkan jangkitan penyakit, menjamin keselamatan pelanggan dan pekerja, menjaga kebersihan salur, memanjakan jangka hayat alatan. Contoh penyakit akibat kebersihan tidak dijaga: kurap, limau teruk, jangkitan kulit kepala, kudis, kutu rambut. Amatan yang perlu disterilkan: bunyi rambut, pisau cukur, sikat, berus rambut, pit rambut. Langkah-langkah pensterelan: membersihkan alatan, buang sisa rambut dan kotoran, cuci menggunakan air dan sabun, membilas, bilas dengan air bersih sehingga tiada sisa sabun, mengeringkan, lap dan keringkan alatan sepenuhnya. Pensterelan: rendam dalam larutan pembasmi kuman atau gunakan kabinet UV untuk lap. Simpan alatan di tempat yang bersih dan kering. Kaedah pensterelan: kebersihan alatan, keselamatan pelanggan. Pensterelan habat kering menggunakan tempat panas. Kegunaan: gunting, tuliser, tulis. Pensterelan hebat letak menggunakan tempat panas. Kelebihan: sana berkesan, membunuh kuman termasuk bakteria, bisa kulit dan flora. Pensterelan kimia menggunakan bahan kimia pembasmi kuman, digunakan untuk sikat, berus rambut, tulis. Langkah pensterelan alat salur: membersihkan alatan, buang rambut pada alat, basuh dengan sabun dan air. Tujuan: menanggalkan kotoran, minyak dan sisa produk pada alatan. Mengeringkan alatan, lap hingga kering, elakkan alat berkarat. Tujuan: mengelakkan karat dan memastikan alatan dalam keadaan baik. Rendam disinfeksi, rendam dalam larutan pembasmi kuman ikut masa yang ditetapkan. Tujuan: membunuh kuman, bakteria, virus dan kulat pada sisa alatan ikut masa rendaman, contoh 10 hingga 15 minit. Simpan dengan selamat, simpan dalam bekas bersih, tutup alat selepas digunakan. Tujuan: menjaga kebersihan alatan dan mengelakkan pencemaran semula. Langkah keselamatan: pakaian sarung tangan semasa proses pensterelan. Gunakan bahan pembasmi kuman mengikut arahan. Jangan gunakan alatan yang berkarat atau rosak. Cuci tangan sebelum dan selepas menggunakan alatan. Kesimpulan: pensterelan alatan adalah amalan penting dalam salur rambut bagi memastikan kebersihan, keselamatan dan kesehatan pelanggan semasa terjamin. Sekian, terima kasih.